Pada golongan wanita yang selalu menaiki motosikal, terutamanya yang duduk di belakang sebagai pembonceng, jika anda memakai baju yang longgar, pastikan baju anda tidak mudah dibawa terbang angin. Jika tidak, kemungkinan besar baju anda akan diselak oleh angin. Ada berbagai cara untuk mengelak baju daripada diselak. Yang saya duk nampak tu, ada yang mereka duduk atas baju tu, barulah baju tu tak terangkat dan nampak belakang. Begitu juga dengan tudung, kadang-kadang terbang sampai nampak tengkok. Yang tudung ni selalulah saya jumpa, tapi yang baju ni saya baru nampak pertama kali. Tu yang berasa nak kena habaq juga. Harap-harap tak jumpa dah lepas ni. Sekian.